Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini untuk pengajian kitab Mishkatul Masabih, kita akan sambung hadis yang ke-508, muka surat 207. Di bawah tajuk hukum menggunakan kulit bangkai yang tidak disamak. Hadis yang ke-508. Wa ana Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an qala atana kitab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla tantafi'u min al-maitah bi ihabin wala 'asab. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibn Majah. Potong Bukhari tu tak ada tu, dia silap. Dalam syarah-syarah pun memang dia tak ada tu. Hak selepas ni ada. Hak ni tak ada. Dia tersilap tu. Rawahu Tirmizi wa Abu Daud wa Ibn Majah. Wal Bukhari tu potong. Sayyidina Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu berkata, surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada kami. Dalamnya terdapat kata-kata Nabi ataupun isi, antara isi, sebab dia surat ni bukan hak ni saja, dia ada lagi poin-poin yang lain tu. Cuma di sini dari riwayat dia ambil hak ni saja. Antara isi kandungannya, jangan kamu mengambil manfaat daripada kulit bangkai dan tidak juga daripada asap. Asap ni maknanya urat-urat dia. Asap ni urat hak besar lah. Setengah ulama kata itu urat hak halus. Jadi hadis ni sebenarnya dhaif. Hadis dhaif. Kita kena ingatlah sebab kita ni bukan fasal pertama ni, fasal kedua. Dalam susunan kan, dalam pengajian Mishkat ni, kalau setiap kitab itu tajuk utama tu dia ada 3 fasal. Fasal pertama tu Bukhari Muslim. Fasal ketiga ni bercampur-campur. Kalau ada hak Bukhari pun dia tidak hadis utama. Dia hadis yang diriwayat secara ta'liq, bukan dengan syarat yang ketat lah. Jadi hadis ni dhaif. Dalam surat tersebut banyak perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya mengenai kulit binatang yang telah disamak. Hadis ini menunjukkan tidak boleh mengambil manfaat daripada kulit binatang. Seolah-olah hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang mengharuskannya. Hadis ini menjadi hujah bagi kalangan mazhab Hambali, sebab bagi mereka tak boleh hasil nak ambil manfaat daripada mana kulit binatang, tak boleh. A'immah salasah, iaitu tokoh mazhab hak tu, tolak Imam Abu Hanifah. Hak 3 lagi tu dia panggil a'immah salasah, iaitu Imam Malik, Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad dikecualikan. Itu makna 3 tokoh mazhab fiqh. Jadi mengikut 3 tokoh ulama fiqh, mereka jawab bahawa kemungkinan mana sebelum Nabi wafat, Nabi telah mengharuskan hukum tersebut. Sebenarnya anda tengok dalam kitab Mir'at syarah, dia kata sebenarnya tak perlu, sebab ni dhaif ni. Fa idza dubiral ihab faqat tahura, tu kan Muslim, Bukhari riwayat hak tu, apabila kulit binatang disamak, tolak anjing dan babi lah. Bila disamak maka suci, hak tu sahih tu. Bukhari Muslim. Ni dhaif ni. Tak perlu bincang kalau kiranya. Ada ulama yang kata gitu. Tapi tak apalah, sini sebab dia buat, cuba kita tengok. Jadi kalau mengikut a'immah salasah, kemungkinan kemungkinan ni maknanya benda-benda tidak pasti. Kemungkinan sebelum Nabi wafat tu Nabi sebut hukum yang lain. Jadi tak terpakailah, jadi hak ni jadi mansuh. Tapi hak tu kemungkinan. Jawapan yang kedua ialah hadis ni dhaif. Dhaif. Sebab dhaif dia kerana matan dia tu tidak tetap. Ada gini, ada gini. Dia panggil ittiraq fil matn. Ittiraq fil matn tu sebab dalam hadis ni juga, dalam riwayat lain ada sebut
Surat ni sampai kepada Nabi bisyahrain, 2 bulan sebelum Nabi wafat. Ada setengah riwayat cerita ni juga sebulan sebelum Nabi wafat sampai surat. Cerita ni juga dalam riwayat ni 40 hari sebelum Nabi wafat sampai surat ni kepada kami, kepada Abdullah bin Ukaim. Selepas atana kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyahrain bi arba'ina yauma ataupun qabla mauti bi thalathati ayyam. Ada setengah tu surat ni sampai kepada Abdullah bin Ukaim ni 3 hari sebelum Nabi wafat. Jadi hok mana sah? Sebulan, 2 bulan, 40 hari, 3 hari, hok mana sah? Dia panggil. Jadi makan dia tu ittirab, tak tetap. Ada gini, ada gini. Ada hadis dia jadi ittirab. Bila lagu tu maka hadis tu tidak boleh dijadikan sandaran, lemah lah. Jadi hok hadis hok sahih, hok Bukhari Muslim mana boleh. Idza apa ni dubighal ihab faqat tahura. Apabila disamuk kulit binatang maka dia jadi suci, boleh digunakan lah. Itu. Cuma di sini yang ketiga dia kata jawapan yang ketiga, hadis ni berlaku ittirab dari segi sebahagian sanad, sebahagian riwayat mengharuskan dan sebahagian lain tidak mengharuskan. Maka kita tidak boleh beramal bila hadis muqtarib lagu ni, makna dia panggil hadis yang muhtamal, ada kemungkinan gini tak boleh guna. Jawapan keempat, larangan tersebut terdapat ihtimal pada kulit yang tidak disamak, yang tidak boleh diambil mana. Dia gini. Cuba buka muka surat 20 ni, mana ada kita. Idza dubighal ihab faqat tahura. Ini riwayat Muslim. Dalam Bukhari pun gini juga. Ihab ini dia ada 2 makna dari segi bahasa. Kalau kita tengok terjemah di sini, apabila disamuk kulit binatang, ia akan menjadi suci. Jadi ihab dalam konteks ni hanyalah kulit binatang yang belum disamuk. Sini. Jadi maknanya hadis ni bila disebut ihab, pasal ni lah. La tantafi'u minal maitah bi ihab wala asab. Hak ni maksud ihab ni hak mana asal dia? Kulit binatang, hak tak samuk lagi. Jadi sebab tu setengah ulama kata kalau kita nak pakai lah hadis ni, walaupun kalau nak pakai juga. Itulah. Hak Nabi lari ni hak yang belum disamuk. Sebab ihab tu salah satu makna dia yang belum disamuk. Kulit yang belum disamuk. Sesuai dengan sini, idza dubighal ihab, apabila disamuk ihab kulit binatang. Maknanya hak ni hak tak samuk lagi. Bila disamuk maka tahura, suci. Jadi hak Nabi lari tadi, la tantafi'u minal maitah bi ihab wala asab. Cumanya terjemah dia, cuba tengok terjemahnya. Jangan kamu mengambil manfaat daripada kulit bangkai dan tidak juga uratnya. Ihab tu maknanya kulit bangkai. Hak ni samuk dah ke tidak? Kalau kita orang panggil refer kepada riwayat hak sahih tu, hak jadi halal tu dubira apabila disamuk. Jadi makna hak ni tidak sebut dubira, dia kembali pada asal dia, hak tak samuk lagi. Jadi kalau dhaif pun tu tak boleh pakai je kok. Tapi dah dhaif ya, pakai hak sahih tu lah. Gitu maksudnya. Baik, seterusnya hadis yang ke-509 509. Jadi hak ni anak tidak lebih bincang lah, khilaf kita bincang dah sebelum ni. Kalau dalam mazhab Syafi'i ni enggak, mana boleh lah. Asalkan tidak kulit anjing dan babi. Boyo ko, bewok ko. Asalkan tidak anjing dengan babi, waktu kalau samuk boleh digunakan. Boleh digunakan. Kalau mazhab Hambali tak boleh kukuk mana pun. Asalkan kulit tak boleh. Samuk tak samuk pun tak boleh. Dia pakai gitu. Kalau dalam mazhab lain pun adalah boleh, tapi bersyarat macam-macam lah. Dia gini, kalau kita tengok dalam dari segi fiqh lah. Mana dia ada 2. Ni anda tengok lah dari internet pada sebut. Mana kalau kita waswah itu termasuk yang syubhah, tak sah. Tetapi ada sebenarnya pendapat ulama yang mengatakan hal tu tak wajib usul. Ada juga yang kata gitu. Asalkan kita boleh pastikan tidak anjing dan babi, maka boleh. Tapi sebenarnya, tapi ini tidak mazhab Syafi'i. Jangan nerah lah masa anda sebut ni, takut jadi pening pula. Ada juga yang kata anjing dan babi pun boleh. Ada juga. Tapi bukan mazhab Syafi'i. Bukan mazhab Syafi'i. Mana guna. Cuma dia kata tak boleh buat semaya. Tapi halal boleh pakai. Tu ada disebut gitu. Dalam bab ni. Jadi bila kita tahu tu, dah kita tak serius sakit kepala ke, pakai mazhab Syafi'i. Tak ada masalah. Cuma kalau ada orang guna pendapat lain, yang juga ulama-ulama kita kena berlapis dada. Jadi kalau orang mari luar negara tu, mana kalau kita tak pasti, takut was-was. Dia kata takut babi, kulit babi. Sebab orang kita ni dia mudah menabak babi ni. Takut gitu.
Sebenarnya kalau tidak pasti kita pakai boleh pun tak apa. Sebenarnya ada ulama berpendapat gitu. Ya cuma kalau kita bahasa tak sedap, masa kita kata syubhah bahasa tak sah. Cari hak pasti. Hak kita pasti. Lepas tu hak siapa kita ni kalau kita kata kulit lembu, dia samuk ke tidak? Tak pasti dah kan. Tak pasti buat lagi kira tu. Atas percaya tak percaya tu. Sebab itulah ada ulama kata memang boleh. Boleh. Samuk-samuk ni dia maksudnya. Samuk-samuk setengah ulama kata nak hilang dia punya kekotoran, lemuk legap. Hak tu dengan pelbagai cara boleh. Memang orang buat kulit tu hilang. Hak tak ada. Dia cuci guna mesin lah. Sebab tu lepas ni dia ada sebut. Samuk ni mesti ke guna orang panggil cara klasik. Dah cara moden ni lebih teratur, lebih mantap, lebih cuci lagi. Gak kalau orang terlibat dalam industri kulit kau betul. Oh, ada rasa lebih pada samuk dia buat tu. Benda-benda gitulah jadi orang panggil fiqhnya. Sebab tu kalau tanya anak lah, ni pandangnya anak lah sebab kita duk tengok. Bagi anak, bila kita tengok ulama kita berpendapat gitu, kalau kita nak ambil hak pendapat hak memudahkan, tidak jadi masalah. Boleh. Waktu kita tak usah tak apa, tak usah pakai. Tak ada siapa marah pun. Gak isu samuk ni pun isu yang ulama berbeza pandangnya lagi. Lepas ni kita tengok anjing duk gelewak dalam masjid Nabi lah kan. Nabi tak suruh jiruh, tak suruh basuh, masuk gitu. Sebab ada sebuah masjid tempat anak dulu masa anak duduk Selangor tu, babi masuk, buai kapek ni, beli kapek baru. Mula-mula dia samuk semua. Bila samuk kapek, guna air tanah. Anak kata, gitulah Rasul. Kita kata fikir, kata gawak gapo-gapo. Bila dia guna air tanah tu dak. Nya bilahnya tak hilang. Oh soyok beli hak baru. Utik derma gagak. Tak apalah dia. Bagiannya tak ada masalah sebab kita pakai pendapat mazhab Syafi'i, kita amal gitu. Mazhab Syafi'i ini bukan kecil. Besar tu mazhab tu. Benar-benar gitulah. Kena berlapis dada. Kalau sini ni anak ada buat, anak baca sajalah. Kalau mazhab Hanafi membenarkan penggunaan semua kulit bangkai yang telah disamuk kecuali kulit babi, anjing, orang panggil haram secara zat tak boleh makan langsung lagi dia anggap mughallazah itu. Bukan dia kata termasuk kulit manusia. Setengah ulama kata ala belak takalluf ni tak ai sebut lah kulit manusia tu takalluf tu. Buat jadi masalah. Tak apalah biarlah. Mazhab Syafi'i membenarkan semua kulit bangkai syaratnya kena samuk kecuali anjing dan babi. Jadi mazhab Hanafi pun boleh juga. Walaupun ada perincian lain lah. Ada perincian lain. Mazhab Maliki membenarkan penyamakan tetapi kulit itu tidak menjadi suci sebenarnya. Hanya boleh digunakan untuk benda-benda kering. Ni sebab tu anda kata dia benar bersyarat. Maknanya kalau sekiranya kulit kita basah tak boleh guna. Ataupun tubuh kita basah tak boleh guna. Ataupun kulit tu basah tak boleh guna. Salah satu. Kalau basah rura tak boleh juga. Jadi hak ni walaupun boleh tapi ada sedikit kesusahan lah. Dalam nak guna pakai dia. Mazhab Hambali tak boleh langsung. Sama sekali tidak boleh berdasarkan hadis Uqaim. Hadis Uqaim. Hak selepas ni. Kecuali jadi anjing ada babi tak sakit je lah. Hak lain pun tak boleh. Itu termasuk dalam khilaf. Sebenarnya ada lagi pendapat lain. Kita tidak nak bincanglah di sini. Sini kita nak ringkas saja. Tapi kalau kita pergi di luar negara, setengah-setengah tempat tu, penggunaan kulit ni sangat meluas. Cushion, pengguna kulit banyak, bukan kata sekadar pakai banyak perkara lah. Jadi sebab tu setengah ulama dia kata bila gitu dia ada pendapat yang kata boleh, maka pakar tu lebih senang duduk sana. Sebab binatang sembelih duduk tempat orang Islam jarang. Lepas tu lagu mana dengan sembelih orang kafir. Dia ada perbincangan. Dia ada perbincangan. Ahlul kitab ni ada lagi kau tidak situ. Dia ada perbincangan. Khusus tu. Kalau hadirat taik dalam internet pun ada mari. Bagaimana pendapat majlis fatwa di Malaysia, majlis fatwa di Saudi gini. Jadi ulama-ulama majma' fatwa ulama di Eropah kata macam mana. Tak apalah hadirat. Seterusnya hadis 509 Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara ay yustamta'a bi juludil maitah idza dubirat rawahu Malik wa Abu Dawud. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk menggunakan kulit bangkai
apabila telah disamak. Hadis riwayat Malik dan Abu Daud. Syaratnya kulit itu disamak. Hadis ini bertaraf hasan. Hadis ini bertaraf hasan. Baik, seterusnya. Hadis 510, cara menyamak kulit binatang. Wa an Maimunah radhiyallahu anha qalat, marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam rijalun min Quraisy yajurruna syatan lahum mithla al-himar. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law akhadhtum ihabaha qalu innaha maitah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yutahhiruha al-ma' wal qaraz. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Telah diriwayatkan daripada Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, ada beberapa orang lelaki Quraisy lalu berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menarik bangkai seekor kambing milik mereka. Dia tarik tu supaya dia tarik keldai. Mana dia harap dulu-dulu gitu supaya dia tarik keldai. Hal ni semata-mata nak ayat cara dia tarik. Tarik gitu. Maka Rasulullah pun kata kepada dia, maknanya tarik sini nak pergi kambuh nanti. Pergi kambuh nanti. Sebab kalau kita tengok dalam syarah, dia tarik ini, dia panggil sudah muntafiqah. Dalam mir'ah dia kata hak ni kemungkinannya sudah muntafiqah. Muntafiqah ni maknanya mapuh tu agak lama, sudah agak gelembur dah sikit. Perut pun terik dah. Tu keadaan dia muntafiqah. Jadi Rasulullah pun kata kepada beberapa orang lelaki Quraisy ni, kalau lapah kulit tu, ambil kulit dia tu, kira ada faedah. Mana Nabi suruh ambil faedah daripada kulit tu. Jadi beberapa orang lelaki Quraisy ni kata, ni orang Islam lah maksudnya. Dia kata sesungguhnya hak ni bangkai ni. Bukan sembelih pun, bangkai. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, air dan daun qaras boleh menyucikannya. Maksudnya Nabi kata samaklah, cucilah. Guna air. Pak zaman ni dia nak menghilangkan lemak, nak menghilangkan barang tu, selain daripada diguna air tanah, dia guna juga daun qaras. Lepas ni dia ada hurah lah. Kalau zaman kita ni dalam teknologi yang lebih maju ni, ada lagi bahan-bahan tertentu, sama ada sabun, kata bahan kimia yang lebih menyucikan. Samak juga tu dia panggil sirtu, dia panggil. Okay. Jadi hak tu lebih lagi. Sebab tu nak kata, kadang-kadang hak kilat, hak terlibat dengan industri kulit ni, rumah tengok dalam internet. Proses menyucikan kulit tu dengan beberapa tahap tu. Masuk ni dulu, hak ni dulu, siapa bersih. Cuci kita kata. Baik. Hadis ni bertaraf hasan. Tak apalah, kita bacalah sini. Jadi dalam hadis ni disebut beberapa lelaki Quraisy tu tarik kambing, bangkai kambing tu supaya tarik seekor keldai. Perkataan yang digunakan oleh Maimunah di sini sebenarnya untuk menunjukkan bahawa bangkai itu sebenarnya telah membengkak, muntafiqah. Sebab tu dia tarik tu maknanya dia ikat tali lah. Tidak kata pegang kaki sebab dia sudah bengkak dah. Mana bahasa orang panggil apa? Bahasa kembar lah. Tetapi kulit dia tak terjijah lagi. Tu makna muntafiqah tu. Ya, apa ni kita kata kambing, kalau kita arik tu tali tak setuh betekak dia tu. Dia arik lagu tu. Dia tak kata pakak peko ke, kalau mula-mula maaf mungkin peko. Ataupun pondong kalau gitu. Ni tak dah. Sebab apa? Sebab dia sudah muntafiqah. Dia sudah mula membengkak. Itu maksudnya. Ataupun boleh jadi juga dari segi bahasa Arab, maknanya sebut tarik, sebut tarik keldai tu nak ayat cara tarik saja. Cara erik tu, nak ayat tu ya. Waktu dia mari dari segi bahasa lah. Kaedah bahasa Arab, cuba tengok teks atas tu. Bila disebut yajurruna syatan lahum mithlal himar, maknanya mithla jaril himar. Tarik itu seperti tarik himar. Dari segi bahasa saja. Tak apalah tu. Dari segi terjemah, Nabi kata, kalau ambil kulit dia tu, khairan lakum. Lebih baik untuk kamu, adalah juga manfaatnya. Tu. Nabi kata, apa ni? Lau akhaztum ihabah, qalu. Mana lau akhaztum ihabah, kana khairan lakum. Kalau dia sebut sini ya, cuba perhati mula teks tu, kita ambil baris yang kedua. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau akhaztum ihabah, kalau engkau ambil apa ni, kulit dia tu, sekat tu ya, kalau ambil dari segi bahasa Arab dia ada tu, dia panggil jawab syarat lau tu. Kalau kamu ambil kulit dia, gitu ya, tergantung ayat tu. Sebab tu dia kata dalam kaedah bahasa Arab kita boleh takdir.
Lau akhadtum ihabha kana khairan lakum. Kalau mu ambil kulit dia, kana khairan lakum. Lebih baik untuk kamu. Lebih baik untuk kamu tu, dia tak ada dalam teks. Tapi dalam takdir, dalam pemahaman bahasa Arab ada. Kalau ngaji bahasa Arab, dia tahulah sebab lau syarat. Kok kita kecek gini lah. Kalau makan hak ni, senyap ke gitu. Ulah pun. Jadi kalau kita faham cerita sebelum tu, kalau makan hak ni, takdir dianya, sakit perut lah. Moga basi dah ni. Nak basi dah. Kena tahu cerita sebelum. Hak ni pun gitulah. Kalau ambil dia punya kulit tu, molek lah. Molek tu kana khairul lak. Itu satu. Kalau kita terjemah lau tu dengan makna la syartiyah. Dia mesti ada jawab. Kalau kita kata lau ni nak ayat dalam bahasa Arab, sebab tu saja tidak perlu juga kita tahu ni. Bagi yang belajar bahasa Arab, dia mudah faham. Sebabnya kadang-kadang kita tengok terjemah berbeza-beza. Contoh di sini. Lau ni kalau kita pakai dengan syartiyah, terjemah lagu sana. Tetapi kalau lau tu kita pakai dengan makna lain, dengan makna lau tamanni, moleknya kalau ambil kulit. Jadi makna lagu. Lau akhadtum ihaba, moleknya kalau ambil. Tu dia panggil lau tamanni. Dengan mana asa. Gitu. Itu saja maksudnya. Baik, seterusnya. Jadi Nabi sebut bila lelaki Quraisy tu kata nak guna lagu mananya innaha maitah. Ni dia mati tanpa sembelih ni, bangkai ni. Maka Rasulullah berkata yutahhiruhal ma'u wal qaras. Sucikalah dia dengan air dan daun qaras. Nabi sebut gini ni maksudnya samak. Samak lah guna bahan hak biasa orang guna di zaman tu lah. Tu. Kalau digunakan ubat atau garam atau sebagainya dengan menggunakan daun-daun qaras, maka dia akan cepat mengeringkan kulit-kulit tersebut dan mengeringkannya dengan baik. Dulunya tiada penggunaan bahan kimia. Oleh itu bahan semula jadi daripada pokok, daripada tanah, digunakan untuk samak. Tu zaman dulu. Imam Mujtahid 4 sepakat bahawa dengan menggunakan bahan kimia dan sebagainya dalam menyamak, tercapai juga maksud dab. Maksud dab tu tercapai juga. Maksud samak tercapai juga. Bahkan lebih lagi. Sebab kalau dalam syarah, setengah-setengah syarah tu misalnya dalam Bulughul Maram tu, dia kata kalau dia ada sabun khusus untuk samak kulit. Maknanya sabun tu direka khusus untuk memudahkan hilang lemak yang melekat pada kulit belulai kita panggil. Kulit binatang. Tu lagi baik lah. Sebab samak zaman Nabi tujuan itulah juganya. Itu maksudnya. Cuma sini dia awak mari molek juga disebut kita boleh tahu. Dia ada dua samak ni, dia ada dua. Dia panggil samak secara hakiki dan juga samak secara hukmi. Samak secara hakiki menggunakan bahan-bahan garam ke, tanah ke, apa dia kita daun-daun pokok tertentu ke. Kalau samak secara hukmi, kita basuh lebih-lebih kurang, kita letak di tengah panah ataupun guna tanah saja, lepas tu letak di tengah panah. Tu dia panggil secara hukmi, secara hukum. Ada ulama kata boleh juga begitu. Tetapi menurut Imam Ahmad rahimahullah, samak secara hukmi ni guna tanah saja, lepas tu air, lepas tu jemur di tengah panah, gitu saja, tanpa guna bahan-bahan lain yang menghilangkan bau. Guna tanah semata-mata, lepas tu air, lepas tu jemur. Imam Ahmad kata tak boleh lagi setahu tu. Dia kena guna garam. Kau sebut sampai dulu. Bahan daun ni guna, lepas tu salah satu air tanah, lepas tu kering, baru boleh. Tu dia panggil hakiki. Bagi Imam Ahmad tak boleh secara hukmi ni. Tidak menyucikan kulit. Kulit tu mesti disamak dengan secara hakiki. Baik, seterusnya hadis yang ke-511. Wa an Salamah bin al-Muhabbaq radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa fi ghazwati Tabuk ala ahli baitin fa idza kirbatun mu'allaqah fasa'ala al-ma' faqalu ya Rasulullah innaha maitah faqala dibaruha tuhuruha rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu an berkata, Salamah sini ni maknanya lelaki. Salamah ni lelaki. Pak kita ni kalau Salamah ni perempuan. Sebab tu dia panggil Salamah. Ni Salamah bin Muhabbaq radhiyallahu anha. Dia kata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada satu keluarga dalam peperangan Tabuk. Dan di situ
mungkin depan rumah dia tu ada sebuah kirbah. Kirbah ni dia macam orang panggil bekas air dibuat daripada kulit. Kirbah dia panggil. Kalau ponok dia panggil grabber. Grabber. Dalam internet, dalam kalau type USA tu dia ada buat gambar. Dia ikat kaki tu dia gantung. Tekak tu dia ikat. Kalau nak minum kan, dia buka ngikat dia congek ekor. Gitu ya. Tu style orang Arab. Hak ni dia boleh bawa pergi mana-mana, payah tupuh lah. Sebab dia boleh sakut di bawah tiap ni. Sakut di bau. Sini dia royak beg kulit yang tergantung. Maknanya kirbah. Sebab dalam teks asal pun dia sebut kirbatun mu'allaqah. Kirbah yang tergantung. Lalu bagi nak minta nak minum air tu. Lalu mereka pun kata. Mereka ni sahabat lah. Wahai Rasulullah. Dia kata bekas air tu buat daripada kulit bangkai tu. Dia sebut gitu. Kulit bangkai. Rasulullah kata tak apa. Sebab samut dah tu. Bila samut maka jadi suci. Boleh guna lah. Itu maksud dia je. Samut dah. Rasulullah tahu mana samut. Dia tulis itu di kirbah tu. Halal. Qad dubira. Telah disamut. Gitu. Ada. Inilah ulama kata Nabi bermudah-mudah dalam masalah. Tak wajib salah. Ada kata gitu. Zahirnya tak ada sebut. Nabi tahu kan? Nabi tanya ke samut dah kada ni. Hadis ni hadis hasan. Hadis hasan. Hadis ni hadis hasan. Baik, tak apalah. Jadi kirbah yang tergantung tu diguna untuk mengisi air. Baginda telah meminta air di sini menunjukkan musafir boleh meminta daripada tuan rumah atau dari orang yang berada di kawasan dia berhenti. Dan dia tidak bersalah dengan takwa dan tawakal. Bukan Madinah ni, makna Nabi nak tahu. Kalau dia tengok zahir hadis, tak ada royak pun. Nabi ambil maklumat siasat dulu. Kirbah tu sama ke tidak? Nabi minta, Nabi minum. Bila sahabat kata, bangkai tu. Anda tengok dalam syarah lah. Dalam syarah dia. Maknanya boleh jadi rumah ni, boleh jadi rumah. Bukan rumah orang Islam. Macam-macam lah kata. Sebab tu sahabat kata bangkai. Jadi sinilah antara tepat timur tak wajib usul. Yang pastinya bersih. Sebab tuan rumah pun. Tak apalah tu ya. Kulit bangkai dengan sebab sama, maka kulit itu menjadi suci dan boleh digunakan. Halal untuk digunakan. Sehingga boleh buat sipai air, buat stok air dah. Hadis ni hadis hasan ya. Dia gini ya, dia tak mudahnya. Kalau kita gapo-gapo ni kita nak ambil hak payah, dia jadi payah. Sebab kalau kita tengok dalam pekok ulama-ulama kita, sahabat-sahabat di bincang Nabi sendiri bermudah-mudah. Bahkan Nabi kata dalam dua benda harus, kalau ada hak mudah hak payah, aku ambil hak mudah. Benda boleh. Jadi kalau anda pakai hak Nabi, ada orang lain lebih molek pada Nabi. Kalau ada pahal gitu, anda rasa kena samak tu orang tu. Kalau gitu tu. Kena samak tak padan dengan air-air biasa tu. Baik, seterusnya kita pergi pada Al-Faslul Thalith, fasal yang ketiga. Ini hadis-hadis fasal ketiga ni kita sedia maklum lah. Secara umumnya tak ada riwayat Bukhari, tak ada riwayat kita kata ulama apa ni hadis, tokoh-tokoh hadis dalam kitab sunan. Kalau ada pun sikit-sikit. Hak ni hadis ni bercampur baur ni. Dengan hak dhaif, dengan hak dhaif jiddan bercampur baur. Lepas tu kita tengok lepas ni ada juga Bukhari tu. Apa dia? Ada juga. Ada juga. Sebab kalau tengok Tahqiq Albani tu ada. Tapi jarang lah. Kukuk mana pun kalau hak Bukhari. Kalau hak Bukhari. Ada dalam fasal yang ketiga ni. Hadis tu bukan hadis pilihan. Sebab Imam Bukhari ni. Yang dimaksudkan sahih dalam kitab dia tu. Hak mula-mula hak sanad lengkap. Kalau hak dia ta'liq, hak dia isyarat tu kadang-kadang tak kuat pun. Dia bukan maksud tu sahih Bukhari. Kalau hak jenis gitu adalah dalam fasal yang ketiga ni. Misalnya di sini. Misalnya sini. Hadis ni sahih. Tapi sahih pun maknanya tidak menepati syarat Bukhari. Bukhari riwayat juga dalam kitab dia. Tetapi boleh jadi Imam Bukhari riwayat tu maknanya boleh jadi dalam kitab dia hak lain. Macam-macam lah. Duduk dalam fasal ketiga ni kadang setengah ulama kata kalau dalam hak sahih Bukhari tak ada. Fasal ketiga. Kalau sebut hadis riwayat Bukhari boleh jadi dalam kitab dia ada bermufrad. Ana ambil soal ni lah. Fasa ketiga ni cara menyucikan kain apabila terkena najis. Hadis yang ke-512. Hadis ni sahih. Tetapi dia tidak menepati syarat Bukhari. An imra'atin min bani Abdul Ashhal radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna lana tariqan ila al-masjid muntinatan. Dia salah tu. Muntinatan. Fa kaifa naf'alu idza mutirna? Faqala alaysa ba'daha tariqun min atyabu minha? Qultu bala. Qala hadhihi rawahu Abu Daud wal Bukhari. Ini betul ni. Jangan potong tu. Jangan potong semua. Mana ada Bukhari potong. Tak boleh. Ni ada ni. Seorang sahabat perempuan.
dari Bani Ashhal radhiyallahu anha berkata. Dia kata, saya kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami hanya mempunyai satu jalan untuk pergi ke masjid. Cuma laluan itu terdapat kotoran yang berbau busuk. Jadi kalau lalu kotor agaknya terpijaklah selipar tu. Tak ada jalan lainnya. Tambah-tambah kat kalau hujan pun. Berkumpul pergi ke situ, nak buat lagu mana? Tak pergi masjid tak boleh. Lagu mana? Jadi bila hujan jadi lecah tu, capurlah seluk tu, capur dengan najis dan sebagainya. Nak buat lagu mana? Kita pakai ni nak pergi sembahyang. Boleh jadi kena kaki. Ni dia maksudnya selipar tu maknanya tak kena kaki dia. Bukan isu kena kaki ni. Isu tapak selipar tu jadi kotor. Lagu mana nak buat? Baginda kata, bukankah selepas jalan itu ada jalan lain yang bersih, lebih bersih? Kan lepas pada jalan tu, kan bersih je tu. Jalan lain. Ada ke tidak? Ada. Aku pun kata, ya ada. Baginda pun kata, fahadi-hadi. Hak ni, hak kotor ni akan dicucikan dengan jalan hak bersih. Bila kamu duduk lalu, duduk sesek tu, dia jadi bersih dengan sebab tu. Bakali kalau kita pihak ni, mana kalau kita lalu tepat nampak ada najis apa, lepas lalu kotor kuat, mana sesek kaki. No. Jadi macam kita sepatu gahar, sepatu kita gahar. Bila sesek kaki tu, jadi tanah ataupun laluan yang bersih itu dia akan menyucikan kalau ada kotoran pada tapak selipar. Ni berkait dengan keadaan basah ni, bukan kering. Keadaan basah ni. Nak sebut gitu tu sebab dia ada perbincangan akhirat. Sebab kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau basah dia tak padan dengan gigah di tempat lain. Dia kena basuh juga dengan cara yang rasmi. Kecuali kering. Tak apa. Bapa basah tu. Sebab basah ni, bila najis tu basah tu, dia akan melekat. Dia melekat. Kalau kering, orang panggil kemungkinan melekat tu tidak kuat. Sebab kering. Tapi kalau basah, dia melekat tu lebih kuat. Jadi atas dasar cermat, molek kena basuh. Bahkan dia kata tak boleh kena basuh. Dalam mazhab Syafi'i. Baik, cuba kita tengok di sini. Ada riwayat Abu Daud dan Bukhari. Kotoran yang dimaksudkan di sini adalah kotoran yang bukan najis. Ni. Baik. Anda tak sebut ni. Muntinah. Muntinah ni benda yang menjejekkan. Dia tidak najis sepuluh tahik apa tidak ni. Okey, muka surat berapa sebelum ni? Muka surat 206. Cuba tengok. Qabiluz zam. Ada atas penerangan. Baris yang keempat. Benda kotor yang dikata qabiluz zam. Qabiluz zam ni asalnya bukan najis. Ingu. Dia kita kata kohok. Hak kita batuk tubik tu. Orang tak angin najis tu. Tapi kuku mana jejek tu sepuluh najis juga. Kita kembali tu. Dia panggil qabiluz zam. Bukan jenis tahik. Bukan jenis air kencing. Tidak. Ni pun persoalan yang ditimbulkan oleh Salamah yang ditimbulkan oleh Imra'ah min Bani Abdul Ashhal itu, kotoran yang dimaksudkan di sini ni kotoran yang bukan najis, tetapi qabiluz zam. Tabiat manusia dia rasa jejek lah, misalnya lumpur sebab dia bercampur-campur, tak jelas najis tu. Dan kotoran-kotoran lain lah. Kadang-kadang tu kerana pokok kayu duk terendam dalam lumpur tapi boleh bau busuk, tapi dia tidaklah najis. Tapi kita rasa tak selesa. Itu maksud kotoran di sini. Hak dulu dia sebut qabiluz zam, benda yang kita rasa jejek juga walaupun tidak najis. Jadi tokoh mazhab 4, a'immah arba'ah tu tokoh mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan najis tu kalau bila dia basah kena basuh juga. Kalau basah kena basuh. Walaupun dia bukan najis hak sebenar. Kena basuh juga. Apa tu? Sebab dia dikira qabiluz zam. Jejek. Kalau orang tengok kau rasa kembal. Dia sepuluh najis juga. Walaupun sebenarnya tidak najis. Bagi anak ni okey lah. Untuk kebersihan. Untuk kebersihan. Kemudian hadis yang ke 513 tu kita bincang minggu depan lah. Jadi anak setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita semua. Aku lu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.